Mana tadi? TGV sini ya? Hello, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Hari ni punya YouTube channel aku buat video tentang experience untuk sesiapa yang nak cuba TGV Indulge Kowe Barracks. Yang ni dia macam katil, lepas tu dia ada urut. But for me lah, this one dia lagi murah daripada Geta Lux lah. Aku dah try Geta Lux. Geta Lux suit lebih kurang RM390 untuk 2 seat lah, untuk 2 katil bed. But this one dalam 260-280 macam tu lah. So dia murah dalam 100 lebih sikit. And paling best sekali, makanan dia. Makanan dia sedap-sedap belaka kau. Sekarang ni aku nak tunjuk kat korang Kowe Barracks by TGV. Tekan 6, 6. Nak tengok Spiderman. Macam mana cerita dia, best tak best. Tapi aku tak nak tunjuk cerita lah. Cerita tak boleh rekod. Tak boleh rekod. Tapi kita nak tengok dalam wayang dia macam mana. Ni dia punya launch lah. Dia macam business class lah. Orang kata business class. Oh, nanti tengok. Pilih kat sini terus kan. Dessert saya nak KitKat Cream Cake. Kalau yang main punya saya nak roasted chicken. Okay, so ni aku nak tunjukkan kat korang. Tengok A1, A2 ni. Okay, so ni dia. Kita punya seat. Ni sukanya. So memang very special dan cantik lah. I think you're way beyond redemption. So macam tu lah guys, Indulge Kowe Barracks. So dia memang macam kalau korang pergi launch flight kan, nak naik kapal terbang kat airport kan, dia macam business class punya tempat lah. Business class punya tempat. Dah dapat tiket ni business class lah ni. Yang mana nak tengok movie, nak keselesaan, nak ada bajet lebih sikit, aku memang sarankan ambil lah. Best untuk bawa family. Kalau korang nak tengok next, aku review tempat lain pula. Selain daripada Kowe Barracks, aku akan review tempat lain juga nanti. Jangan lupa subscribe, komen dan share. Bye-bye.